31 Ogos 1957. Kita semua tahu tarikh ni kan? Tarikh yang sangat penting. Tapi, pernah tak kita terfikir apa sebenarnya berlaku pada 1 September? Lepas sorakan merdeka tu dah reda, macam mana sebuah negara baharu nak dibina dari kosong? Hari ni kita akan tengok blueprint yang jadi asas kepada Malaysia yang kita kenal sekarang. Merdeka, satu perkataan yang penuh semangat. Tapi, apa sebenarnya maksud merdeka tu dalam kehidupan kita? Sebenarnya, kemerdekaan bukan garisan penamat, tapi ia adalah garisan permulaan. Ia macam kita diberi sehelai kanvas yang kosong. Jadi, apakah rancangan yang ada untuk mencorakkan masa depan negara dan kita semua? Dan jawapannya terletak pada satu idea utama. Sebuah blueprint. Para pemimpin kita masa tu tak buat kerja cincai. Mereka ada satu rancangan yang sangat jelas untuk membina Malaysia dari segi politik, ekonomi, sampailah ke jiwa bangsanya. Jom kita bongkar blueprint ni sama-sama. Baiklah, ini dia agenda kita. Kita akan lihat 4 bahagian utama dalam blueprint ni. Pertama, macam mana nak bina asas politik negara baharu. Kedua, ekonomi untuk rakyat. Ketiga, kita akan sentuh pasal jiwa bangsa merdeka dan akhir sekali, langkah ke persada dunia. Okey, kita mulakan dengan bahagian pertama, asas politik. Sebelum apa-apa pun, sebuah negara baharu perlukan tulang belakang yang kukuh. Jadi, helaian pertama dalam blueprint ni adalah tentang membina sebuah struktur kerajaan yang stabil dan berdaulat. Langkah pertama yang diambil, memang bijak. Iaitu mewujudkan sistem raja berperlembagaan yang di-Pertuan Agong diangkat sebagai ketua negara. Kenapa ini penting sangat? Sebab ini cara yang genius untuk kekalkan tradisi dan simbol kedaulatan kita. Tapi pada masa yang sama, kita membina sebuah negara dengan undang-undang yang moden. Dan inilah perubahan kuasa yang paling besar. Cuba bayangkan, sebelum merdeka, kita langsung tak ada suara. Tapi lepas merdeka, kuasa berpindah sepenuhnya ke tangan rakyat melalui demokrasi berparlimen. Buat pertama kalinya, kita semua boleh mengundi, boleh pilih kerajaan. Dan wakil yang kita pilih di parlimen, mereka lah yang akan buat undang-undang. Ini bukan sekadar perubahan, ini satu revolusi. Bila dah ada sistem baharu, mestilah kena ada pemimpin baharu kan? Tunku Abdul Rahman pun dilantik sebagai Perdana Menteri kita yang pertama dengan Datuk Abdul Razak Husin sebagai timbalannya. Dari sinilah bermulanya era pentadbiran oleh anak watan yang bertanggungjawab untuk pastikan blueprint negara ni berjalan. Tapi, ada satu masalah besar. Bila pegawai-pegawai Eropah yang berpengalaman dah mula balik ke negara mereka, ia tinggalkan satu kekosongan yang sangat besar. Siapa nak jaga keselamatan, pertahanan, pendidikan, negara kita yang baru lahir ni tiba-tiba hadapi satu krisis kepakaran. Jadi, macam mana mereka selesaikan masalah ni? Tunku perkenalkan satu plan yang sangat praktikal, penggantian secara berperingkat. Langkah dia mudah je tapi bijak. Pertama, kenal pasti jawatan mana yang paling kritikal. Kedua, kekalkan beberapa pakar Eropah untuk sementara waktu. Dan ketiga, dalam masa yang sama, latih dan gantikan mereka dengan bakat tempatan sikit demi sikit. Cara ni memastikan jentera pentadbiran negara tak terhenti masa proses peralihan tu. Okey, politik dah kukuh. Sekarang kita masuk bahagian kedua, blueprint, ekonomi untuk rakyat. Yelah, merdeka dari segi politik je tak cukup kan kalau rakyat masih lapar? Fokusnya sangat jelas, bina satu ekonomi yang boleh bantu semua orang, terutamanya mereka yang paling memerlukan. Matlamat utamanya cuma satu, rapatkan jurang kemiskinan. Sebab pada masa tu, seolah-olah wujud dua Malaysia. Satu di bandar yang dah mula membangun dan satu lagi di luar bandar yang jauh ketinggalan. Jadi, tumpuan utama blueprint ekonomi ni adalah untuk naikkan taraf hidup penduduk luar bandar. Dan mereka ada satu strategi 3 serangkai yang sangat kemas. Bukan setakat bagi bantuan biasa tau, tapi ni betul-betul pelan jangka panjang. Pertama, jangan bergantung pada getah je, pelbagaikan pertanian. Kedua, buka tanah baharu untuk rakyat melalui Felda. Dan yang ketiga, pastikan semua projek pembangunan ni betul-betul jadi dengan guna sistem pemantauan yang dipanggil Rancangan Buku Merah. Jadi, macam mana ia berfungsi? Senang je. Untuk kurangkan risiko ekonomi, tanaman macam kelapa sawit diperkenalkan. Melalui Felda pula, keluarga luar bandar bukan saja dapat tanah, tapi mereka diberi peluang untuk jadi usahawan tani. Dan untuk pastikan janji kerajaan ditepati, rancangan buku merah tu jadi macam report card untuk pastikan setiap jalan, jambatan dan bekalan air sampai kepada rakyat.
Seterusnya, bahagian ketiga blueprint, bab yang lebih mendalam, iaitu membina jiwa bangsa merdeka. Sebab sebuah negara ni bukan cuma pasal politik dan ekonomi kan, ia juga tentang identiti, perpaduan dan satu jiwa yang dikongsi bersama. Jadi, apakah teras kepada jiwa bangsa ni? Jawapannya, bahasa. Perkara 152 dalam perlembagaan kita sebut dengan sangat jelas, bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Ini bukan sekadar ayat dalam buku undang-undang tau. Ia adalah satu misi untuk menyatukan masyarakat kita yang pelbagai kaum ni di bawah satu bahasa yang sama. Untuk jayakan misi ni, 2 tiang seri dibina. Yang pertama, melalui sistem pendidikan. Penyata Rahman Talib menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di sekolah. Yang kedua, melalui sebuah institusi khas, Dewan Bahasa dan Pustaka atau DBP, yang ditubuhkan untuk menjaga dan memajukan bahasa Melayu. Akhir sekali, bab keempat dan terakhir dalam blueprint ni, langkah ke persada dunia. Okey, negara dah stabil dari dalam. Sekarang macam mana pula negara kita yang baru lahir ni nak perkenalkan diri kepada dunia luar? Dan mereka tak tunggu lama tau. Hebatnya, sebelum kita merdeka lagi pada awal tahun 1957, kumpulan diplomat kita yang pertama dah pun dihantar ke Britain untuk latihan. Sebaik saja merdeka, Kementerian Luar terus diperkasakan dan Malaysia serta-merta mengambil tempatnya di pentas dunia dengan menyertai PBB dan Commonwealth. Satu langkah yang sangat pantas dan penuh keyakinan. Dari segi ekonomi global pula, Malaysia menyertai blok sterling. Maknanya, mata wang kita diikat kepada pound sterling British. Kenapa? Ini adalah satu langkah strategik untuk stabilkan perdagangan antarabangsa kita, terutamanya bila kita ada pendapatan yang tinggi, hasil daripada jualan getah dan biji timah. Jadi, jom kita imbas kembali blueprint negara kita ni. Asas politiknya, kita ada raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Enjin ekonominya dipacu oleh pembangunan luar bandar. Jiwa bangsanya pula dibina melalui bahasa kebangsaan dan pendidikan. Dan jejak globalnya bermula dengan dasar luar negara yang bebas dan aktif. Kesemua perancangan inilah legasi yang membentuk Malaysia yang kita diami hari ini. Ia bukti yang menunjukkan adanya satu wawasan yang jauh dan teliti. Persoalannya untuk kita semua sekarang, sambil kita pandang ke depan, apakah pula blueprint yang kita perlukan untuk hari ini dan masa depan? Satu soalan untuk kita fikir-fikirkan bersama.